Hello guys, ini adalah game Pets Pame. Aku jamin korang akan betray member korang dalam game ni. Pets Pame cerita sebagai sejarah politik di Afghanistan pada tahun 1800 yang lebih dikenali sebagai The Great Game. Okay guys, game ni boleh main 1 hingga 5 orang dan game ni tak mudah kan. Aku bagi dalam 4/5, confirm otak korang akan overheat guys. Dan guys, sebelum korang main, korang akan pilih 3 faction: Afghanistan, British dan Russia. Walaupun otak korang overheat kan, korang boleh buat 2 je action. Sama ada beli kad ataupun main kad. Okay guys, benda paling epic dalam game ni adalah kad dia, betrayal, lompat parti, peperangan dan scoring end game point. Komponen paling masuk dalam game ni adalah map dia, macam sejadah. Dan guys, ni ceramic casting dia, sumpah premium gila. Dan of course lah, siapa paling banyak point, dia adalah pemenang Pets Pame.